Okey. Assalamualaikum. Muka tak apa best sangat pagi ni sebab tu lah. No. Okey. Kita nak umumkan jawatan kosong untuk kita punya tempat, untuk kita punya kedai, untuk kita punya rumah. Ni jawatan kosong di sini yang mana berminat untuk join kita, untuk bekerja di sini, hangpa boleh mai minta ajar dengan kita. No. Hangpa boleh mai minta ajar kita. Kita utamakan komen. Lepas tu salesman, lepas tu cashier. No, kita mencari foreman, salesman, cashier. Okey, no. Yang mana berminat untuk bekerja di kedai motor ni, apa boleh main sini lah. Tapi nak yang berpengalaman lah. Jangan yang tak erti mana. Maksud saya tu tak erti mana apa. Tak pernah tahu bab motor, main minta ajar tak boleh. Jangan macam tu. No. Kita tak mahu macam tu lah. Nanti orang suruh permit spano, dia permit screwdriver. Jadi masalah tu lah. Jadi ada satu masalah lah tu. Untuk bahagian cashier pun sama ya. Kalau kata perempuan pun dia faham bahagian motor lah. Nanti kalau customer nak beli spoket, dia bagi tayar tak boleh macam tu. Jadi tak betul lah. No. Kalau customer nak beli, contoh lah customer nak beli blok, dia pergi bagi exhaust. Dia tak kena lah tu. No. Okay, first kali display lah. Kita utamakan display lah. Display ni maksud kata macam mana? Tak pernah ponting. Tak pernah ponting. Kalau kita tak main pun sekurangnya ada MC. No. Tak lagi kadang-kadang pukul 9 muka kedai, pukul 9 tak mesti bang. Ini tak PMC. Tak mau macam tu. Kita tak mau macam tu. No, disiplin. Lepas tu nombor 2 beliau benci dadah. Yang tu kita tak mau lah. Kita tak berminat jenis-jenis tu. Beliau benci dadah, kita tak berminat. So kalau kata hampa rasa hampa ada pengalaman dalam bahagian mekanik ataupun bahagian salesman ataupun bahagian cashier, yang mana berminat apa boleh mai terus ataupun mesej kita untuk bekerja di sini, untuk jadi family kita lah. No, kerja di sini sampai tak ada masalah pun. Kalau kata hampa tak ada masalah, kita pun tak ada masalah lah. No, kita nak mencari pekerja untuk menyelesaikan masalah. No, bukan nak kena fikir masalah. Dan tu kita tak mau. Tak berminat macam tu. Nak kena fikir masalah demam ke apa ke, kita tak mau lah. So, yang mana berminat untuk join di sini dengan kita, kan, jadi family kita, apa boleh mesej, apa boleh WhatsApp kita. Yang penting beliau benci dadah, ada disiplin. Lepas tu kalau kata tak mau main ke apa ke, ada MC. Gaji kita boleh bincang atas pengalaman yang apa ada lah. No. Okey, berminat apa boleh PM ataupun call terus untuk bekerja di sini. Bye bye.